Korang mesti nak cari kereta yang bulanan rendah kan? Nak buat full loan, bajet bawah 400 ada, bawah 400 lebih pun ada. Yang ni kalau buat kosong muka, gaji 1,500 dah layak dah. Okay? Siapa yang tak ada lesen memandu pun boleh juga. Jom saya tunjukkan kereta Azia. Saya ada 4 biji ready stock. Kalau korang berminat dengan kereta-kereta ni, terus hello dengan saya, tekan saja beg biru dekat bawah ni atau masuk dekat profile saya, dapatkan nombor kontak saya. Tapi sebelum tu, jangan lupa repost video saya, share dekat kawan-kawan, like dan follow saya sekali, okay? Yang pertama, yang ni tahun 2020 punya spek G Extra 1.0 auto, okay? Sport rim pun dah tukar aftermarket, kereta punya tayar pun cantik lagi. Okay, kereta dijamin bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Okay, yang ini siapa yang bergaji 1,500, loan bank bulanan dalam 380 sahaja. Bulanan ada 380. Okay, dah siap sekali dengan Android Player. Jangan risau, dashcam nanti saya bagi percuba. So, siapa yang nak beli secara tunai, bawah 30,000 boleh dapat on the road. Dalam 27 ke 28,000 sahaja. Siap semua all in. Warranty kita ada bagi 3 tahun nanti guys. Yang kedua, model Special Edition tahun 2019. Yang ini siapa nak buat full loan pun boleh juga. Gaji 1,500 dah layak. Cuma bulanan dia agak tinggi sikit, dalam 420, 430 macam tu. Loan dia pendek 8 tahun sahaja. Okay, siapa yang nak beli secara tunai, tak sampai 30 pun. Dalam 29,000 ke 30,000 boleh dapat all in. Siap 3 tahun warranty sekali guys. So untuk model ni, dia punya design nampak lebih kemas, sebab dia special edition kan. Okay, so radio dia semua standard. Ada pakai push start button, ada sensor untuk reverse sekali. Okay, dia ada parking sensor lah. Sebiji lagi tahun 2018. Ni harga dia lagi murah. Siapa yang nak beli secara tunai, tak sampai 25,000 pun boleh dapat on the road. Yang mana nak masuk loan, dalam 370 boleh dapat bulanan dia secara pinjaman penuh. Okay, so siapa yang nak dapat info lagi kereta ni, tolong wasabi dengan saya. Dalam dia semua masih cantik, cuma kereta ni baru sampai, belum cuci lagi. Okay, so siapa yang nak lebih info, terus sahaja tekan link dekat bio. Okay, ni last kita punya sebiji lagi stok ada, yang baru juga sampai, belum siap lagi. Yang ini siapa yang nak buat full loan bulanan serendah 370, 360 macam tu, loan ikat 8 tahun sahaja. Okay, gaji 1,500 dah layak dah. Kereta pun belum cuci lagi. So siapa yang nak dapatkan lebih info dan detail, terus sahaja tekan link dekat bio. Alright, so interior boleh tengok masih lagi belum kemas, belum cuci lagi. Nanti kita akan basuh, kita akan polish. Servis semua kita akan buat guys. So kalau korang nak dapatkan lebih info berkenaan dengan kereta-kereta yang ada dekat saya ni, saya ada banyak lagi ready stock ni. Boleh tekan link dekat bio, nanti wasabi dengan saya. Okay, Assalamualaikum guys.